Kan? Berenang kat pulau. Dulu daripada kecil. Zafran pernah berenang kat pulau. Nampak belut. Nampak belut. Dekat pulau waktu tu dia akan berenang dengan ibu snorkeling. Dah jauh dah daripada apa tu pantai tu. Lepas tu Zafran tengok bawah nampak belut. Zafran terkejut. Zafran berenang pergi kat pantai. Zafran tak bagi tahu ibu. Belut tangkap lah orang Jepun suka makan belut. Belut ke ular? Belut. Kan? Ada ular. Tahu tapi mana ada ular kat situ. Tu bukan ular, tu belut. Ular ada skill. Dia dog. Skill tu macam ular. Sekarang berani lagi pegang ular. Ni dia masuk ke ular. Oh. Tak gerun kan? Tak. Best. Dia Dia rasa comel. rasa dia macam mana? Muka dia orang comel. Dia nak pergi zoo lah kan nak peluk ular. Kan? Tu dekat ni. Yang Langkawi punya dah peluk ular Langkawi. Dah nampak. Tahu. Ada abah. Dia tapi dia Zafira kecil dia. Dia nak tahu. Nanti 5 pergi kan 5. 5. Pameran kapal terbang Oh, nak tahu kat mana tu. Langkawi. Ada ular. Saya. Makan limau dengan apple pun dah boleh lah. Kenyang lah, makan banyak nasi banyak. Abang. Yang mangga abang beli tu dah masuk peti ais ke? Dah. Apa dia? Yang mangga abang beli tu. Tak. Abang beli dia muda. Oh, dah rasa. Ngaji pilih muda ke? Sebab dah hari Sabtu Ahad datang sini. Beli mu- muda sikit. Sebab kerabu lah. Bukanlah muda sangat. Ya. Maknanya 2 hari peram boleh makan dah. Kalau kerabu hari kan dia buat apa, kerabu mangga kat mana? Tak kacang. Iya, Tak tahu. Zul pandai masak. Okey. Sweet like me. Pandai burger. Kalau tidak beli tak tahu apa nak buat. Ha. Busuk dalam peti ais. Ada idea kan betul. Busuk dalam peti ais. Yang bolok kat rumah tu buah lah. Ada buah. Nampak buah hari tu kat mana datang tak? Kalau putih buat, dia buat sayur. Yang muda lah kan. Tak pernah buat lagi. Betul. Kan. Masak tu kan rebus. Buah-buah tu orang buat selalu. Buah tu kan. Macam tu. Buah je buang air dia. Lepas tu buah dalam sayur lemak. Tak sotong lah kat bawah. Tu dia tak sotong lah. Oh best. Mangga di Ganong tu buah ni pokok lah. Dah. Buah kuini. Buah kuini. Buah ini lagi dah. Dia macam Macam tu pun ada juga sebelah dia tu ada buah kuini. Malam pun nampak ada buah banyak. Jatuh sendiri sebab balik sendiri. Ini tak ada masak. Betul lah Ita juga malam tadi tak ada takkan buah tu tunggu dia jatuh sendiri kan dia. Tak ada. Biji je dapat. Kecapi dia lalu Sampai ke Kuala Terengganu mana dia? dekat mana dia Pergi punya naik kereta api lah, stesen tak dah. Ha? Stesen dia di mana? 2027 lah. 2027 lah. 2027. Stesennya mana? Ha? Stesen dia di mana? Ada lah kat Kuala Terengganu tapi tak tahu kat mana lagi. Oh, belum tahu lagi lah. Kan? Bandar Kuala Terengganu ada, ni senang lah. Dia kata Ayus kita terbaring ni. Dia jalan kan? Dah meninggal kan Yasu? Ayus tu buat setia. Hari kami bang ni, saya balik di tahlil dia. Kan saya baru sebut dekat mak. Lagi juga, hari kami meninggal. Kan? Kak mau datang hari Selasa. Dia Rabu. Rabu kan? Di Rabu dia hari kami meninggal. Oh, saya balik juga. Itulah semalam saya balik tahlil. Dan Tahlil lah semalam. Malam-malam nama. Malam menamak kan. kalau kita nak balik kan tengok. Lagi tengok Yasu dalam beg kan nampak berair dah. Anak yang tua situ Ayah Ramli lah, Ramli. Dia berapa umur dia? Dia tahun 45 tu macam tu. 45. Lebih kurang kat situ. Dia 80 betul kot dia. 80 lah. 80 lah. 80. Lagi siapa yang tua lagi? Rashid ada ke Rashid? Rashid tak ada dah kan. Tak ada Rashid kan. Ada dah. Lagi siapa dia?
Yang Wan Manan tu muda kan? Wan Manan, Abang Ido lah. Abang Ido ada lagi. Malam pun ada. Abang Ido ada datang malam. Abang Ido ada. Dia 70-an tu. Ya. Itu Wan Jalil. Wan Jalil tak datang tapi saya jumpa dia dekat Mani. Pergi Mani tu jumpa dia. Dia umur kalau Pak La 75, mungkin dia 77 ataupun 78 kan. Yang lain siapa yang tu kita kan kalau belah kita betul lah Wan Ramli lah. Wan Ramli lah kan. Dia kuat lagi, dia bawa kereta ni. Ha? Dia bawa kereta ni. Boleh bawa kereta. Cuma dia kata dia tak boleh mesin rumput je. Naik motor boleh lagi, bawa kereta pun boleh lagi. Mesin rumput kenapa? Dia punya ni keras ke? Tak, dia kata berat kot. Oh, bukan dia jalan sendiri ke mesin motor tu? Motor tu jadi bila nak pegang tu kan, bila blade dia berpusing dia mesti berat benda tu. Blade tu bila berat, bila kita pegang mesti strong tangan tu. Dia mana boleh buat tangan lemah juga kan bila blade tu. Oh, bukan dia jalan sendiri. Dia bukan yang jenis tolak yang dekat US tu kan, kita lebih pakai yang stick tu. Oh, tinggal dia seorang lah yang ni. Zaimah dia lah semua. Zaimah pun tak boleh bangun dah. Tak makan kan dia tak boleh bangun. Dia dah hari tu jatuh motor, lepas tu dah kaki patah tu apa ketepuk dah tulang dia tu. Jatuh tu dia bawa ke dia tumpang? Dia jatuh. Dia bawa ke dia tumpang? Dia naik motor jatuh. Jadi dia terjatuh. Naik seorang. Dia naik dengan ni lah, dengan menantu dia. Lepas tu ada kes lagi split dalam bilik air tu, jadi patah-patah pula kaki. Split dalam bilik air lagi, tambah lagi kan. Tambah sakit lagi. Dia naik dengan Ibrahim ya? Ibrahim. Dah jatuh di timpa tangga lah orang jaga. Tak ada bangun sampai sekarang, tak ada bangun. Dia pergi hospital lah. Pergi tulang rapuh. Kan biasalah kan. Dah tua kan. Tapi Bomo kata bukan tulang patah. Ikutlah dia nak follow Bomo lah dia kata. Bomo kata bukan tulang patah. Tapi orang Terengganu suka Bomo kan. Saya angguk je lah bila cakap Bomo kata tak patah je lah. Kita X-ray dah nampak patah. Bomo kata tak patah. Itu yang dia tak nak ke hospital. Oh, dia tak pergi hospital. Patutlah. Tak pergi lah hospital. Kita kata patah tapi jumpa Bomo kata tak patah. Kalau dulu ni Bomo bersalin ni kan. Complicated tu. Mungkin 50-50. Mak dia tahan tak, dia tak bagi hantar hospital. Oh ya. Bomo dekat mana ambil tu? Dekat mana? Punyalah jauh ya. Saya baik hidup. Zaman dulu kan. Lepas tu sekarang Bomo compulsory mesti ambil hospital. Orang Terengganu Kelantan dia kepercayaan dia kuat. Sama lah mak abang semua macam ni kan. Hari tu kat Padang pun ada lah seko akan masuk kan. Saksi tu pandai lah seko. Sesat. Bau dia kot. Ada budu ke? Tak ada. Bau ayam lah. Oh, ingat bau budu. Dia datang. Dia nasi ayam tak makan dengan budu ke? Makan dengan nasi ayam. Banyak orang mau buat lada je tu. Takut juga. Boleh juga kan masak gitu. Ataupun lada tu kita blend dengan rebusan ayam je pun okey aja, kita ayam masak. Sebab rebusan ayam itu dah masak, blend je lada dengan lada. Sebab macam tu kalau tak nak masak Cicak memang ambil dengan ayam. Saya dulu pakai cicak dengan apa, cili. Kawan-kawan yang datang sini dulu dah, anak-anak dia orang dah besar lah. Dah besar lah tu. Ada jumpa lagi? Ada kadang-kadang. Dia kerja tempat yang sama? Tempat negeri masing-masing lah. Ada yang duduk Melaka tu, dia kerja kat Melaka. Oh. Kawan-kawan yang pergi Jepun dulu ada buat grup WhatsApp ke apa? Ada lagi ya? Biasalah. Pernah jumpa lah? Reunion ada buat? Ada buat. Kadang-kadang lah, tak adalah, tak tahu.
Tak lama lagi anak dia orang kahwin. Dul kena pergi lah. Kan. 2 tahun lagi. Nanti Abang pergi China, dah prepare lah. Dah check lah semua mana tempat nak pergi, nak dijumpa siapa. Biasanya pergi wet market, pergi Makan lah. masjid, kan, komuniti Muslim kan. Pergi Kalau time ada, Jumaat lah. Bagi cantik ramai Muslim kat situ. kalau ada tempat tu apa kedutaan, pergi kedutaan. Oh, kedutaan juga. Oh, Kalau ada lah kedutaan Malaysia kan. mesti ada kan. Kita Macam punya dekat consulate Uzbek tu. dulu kan. Pergi. Pergi ya, jumpa dengan pegawai sana kan, borak-borak kan. Dia bagi ya, masuk lah. Bagi. Tidak kan. Dia sebab kalau apa-apa hal nanti senang nak kontak kan. Pergi kenalkan diri ke.